Kau? Lubang dalam tanah? Iya, cantik kan? Kan? Ia kecil, tapi aku selesa. Makanlah, makan. Sehari suntuk aku cari dan sediakan makanan ni semua. Hidangan ini semua makanan kegemaran kau kan? Pasti kau rindu nak makan. Dulu ya. Sekarang aku lebih suka makan benda lain. Oh, ya ke? Kau tahu tikus? Di rumah aku ada satu meja besar. Di atasnya makanan sedap-sedap semua tersedia ada. Aku tak payah cari-cari. Iya, senangnya hidup kau. Iya. Apa makanan yang sedap-sedap tu? Aku makan keju, biskut dan makanan lain yang tak dapat di hutan ni. Keju? Aku tak pernah rasa pun. Nah, rasa ni. Wah, sedapnya! Sedap kan? Itulah keju. Apa kata esok kau ikut aku ke bandar? Kau duduk kat rumah aku. Aku? Ke bandar? Ya, kau mesti suka dengan kehidupan bandar yang serba-serbi lengkap dari di hutan ini. Nanti aku boleh hidangkan kau dengan pelbagai lagi hidangan menarik. Baik, esok aku ikut kau ke bandar. Yipi, yipi. Aku tidur pun di dalam rumah. Tak kisah cuaca, panas ke, sejuk ke, atau hujan ke, aku tidur dengan selesa. Untungnya kau. Aku kalau hari hujan, risau sikit. Nanti rumah aku habis banjir dan tenggelam. Kalau tidak, aku tidur dengan tenang dan nyaman je. Sebab itulah. Elok kau tinggalkan hutan ni dan duduk dalam rumah di bandar dengan aku. Aku yakin kau akan lebih tenang dan bahagia. Betul juga. Ayo. Tunggu aku. Ini rumah kau? Besarnya. Siapa tu? Shh, ikut aku. Selamat datang ke rumahku. Itu meja. Ya. Semua ni untuk kau? Untuk kita. Makanlah. Keju! Banyaknya keju! Wah! Bertuahnya kau. Makanan tersedia tiap hari. Sedap pula tu.
Kan aku dah kata, aku... Sini, cepat!